Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hari kita ada majlis berbuka puasa dan juga ada majlis bacaan Yasin. Mengkreditkan satu amount dekat staff. Ini adalah inisiatif untuk daripada company. Satu, dia bukan duit raya, dia lebih kepada untuk korang berbelanja membeli baju raya tersebut. So jadi inisiatif ni daripada company adalah untuk lebih kepada meraihkan biar semua orang boleh beraya dengan hati gembira, dan biar semua orang boleh beli baju kesukaan, boleh beli baju ikut saiz yang nak, boleh beli baju ikut color yang nak. Faham tak? Kejap lagi dengan Abang Meso ada nak bagi korang duit raya lah. Bonus saya, duit raya company dah bagi tu hari. So company akan bagi kat korang adalah untuk beli kelengkapan raya. Faham? Itu company akan belanja korang kelengkapan raya yang mana korang pergi cari sendiri. Company takkan ni lah. Lepas tu pula yang dalam sampul raya ni adalah duit raya daripada Abang dengan Abang Meso. Okey. Alhamdulillah. Bolehlah buat beli tiket balik kampung apa semua bagai.